Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala alladziina kafaru la tasma'u li hadzal qur'an walghaw fihi la'allakum taghlibun. Dan berkatalah manusia-manusia kafir, kamu semua jangan dengar Quran ini. Bukan sekadar jangan dengar, tapi hendaklah kamu buat bising, buat kacau. Mudah-mudahan kamu menang. Surah Allah. Yang beliau sudah mesti yang berhormat itu Al-Fadhil Ustaz Mayakub Tib Kelantan Darul-Naim. Yang berhormat itu Yang Abdullah Timbalan Tib Kelantan. Yang berhormat ahli-ahli esko baru dan lama, yang berhormat pegawai, ketua-ketua jabatan, semua pegawai, ketua-ketua jabatan, para hadirin hormati sekalian. Lebih dulu ucapan syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun saya masih dalam keunzuran, tapi masih boleh gagahkan diri untuk hadir sama-sama di dalam majlis yang sengaja dibuat untuk tajuknya kenang jasamu. Jasa apa saya buat, wallahualam. Tapi daripada ucapan kedua, ucapan yang diberi sekejap tadi, Datuk Dr. Syusul Kerajaan dan Datuk Yang Berhormat Tiusah, mereka telah sebut sikit baik jasa-jasa yang tadi buat. Pertama sekali saya nak sebut itu ucapan junjung kasih yang tidak terhingga pada maulidi tuanku yang telah banyak memberi inayat dan perhatian pada saya, khususnya pada kesihatan saya, hingga sampai memberi guna pakai sebuah berpakai istana yang cukup selesa untuk menjaga kesihatan saya. Alhamdulillah, terima kasih tuanku. Yang kedua, ucapan syukur pada kerajaan negeri yang mengadakan majlis kenang jasa hari ini. Para hadirin sekalian, waktu saya pegang jawatan Tiusah, tak ada depan mata kita sebuah kajian Islam yang kita nak tiru, tak ada. Paling kanan sekular, paling kiri sekular, depan belakang semua sekular. Semua tolak agama. Tiru orang putih, tiru Inggeris, tiru Belanda, tiru. Tak ada sebuah kajian depan mata kita yang tiru Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini satu kesulitan kepada saya sebagai ketua kerajaan. Lebih lagi saya sendiri tak pernah menjadi ketua cawangan PAS, tak pernah jadi ketua kawasan PAS, tak pernah. Tahu-tahu jadi Suruhjaya terus. Satu benda pelik berlaku atas saya yang menyebabkan saya nak sebut, saya sebut. Hari pertama saya masuk Kota Darul-Naim, saya tak boleh berjalan atas kapet. Kapet daripada turun kereta nak masuk lift tu ada kapet. Kapet tak ada dalam. Saya tak berjalan atas kapet. Gum. Kalau kita biasa atas tanah, atas tikar, kecut. Mari-mari tengok kapet ni. Saya mengajar. Yang keduanya bila mari esko. 2 kali esko saya minta Datuk si usaha kerajaan ketika tu memfungsi. Saya tengok syarat pertama, saya tengok lah mana masalah esko. Ketika tu si usaha kerajaan nama Datuk Yusuf Asam ke Hasan Yusuf. Ada lagi? Ada. Allah. Kali yang pertama saya minta dia jadi pengurusi esko. Saya tengok. Kali yang kedua suruh dia lagi. 2 kali tu. Pada tu barulah saya ambil alih jadi pengurusi esko. Saya kata serupa dengan aku jadi pengurusi perhubungan negeri lah ni. Alhamdulillah. Kesimpulannya
Dengan keadaan saya tak ada pengalaman dalam menyusun, mentadbir persatuan NGO ke, persatuan kerajaan ke. Alhamdulillah, dengan bantuan daripada kawan-kawan dalam Esko saya, alhamdulillah, baik pun di bawah, kosnya di bawah Datuk Mak Tok Ayahku sekarang, siapa terus dulu. Alhamdulillah saya mendapat perhatian, dapat bimbingan sepenuh, alhamdulillah. Jadi saya sebenarnya, jasa saya tak tahu kenapa. Kerana sebanyak mana urusan kerajaan, mula daripada Esko sampai kepada pegawai, mendapat bantuan sepenuh daripada orang bawah saya. Saya tak dengar khabar ada Esko saya susi-susi, kecil tak molek, tak dengar khabar. Tak dengar khabar pegawai kerajaan kritik saya pun, tak dengar khabar. Hak ada belakang tu Allah ada. Menyebabkan hati saya tenang bahawa aku ketadbir negeri Kelantan ni, aku tak tiru putih. Aku tak tiru Belanda di Indonesia, tak tiru putih di tanah Melayu. Aku tiru Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad dah mati 2000 tahun. Aku baru beranak ni, tapi alhamdulillah aku ada Quran. Aku belajar Quran. Ngepok aku, ngemuk aku belajar Quran. Dengan tok guru aku di pondok Jetih, belum pergi Jepun lagi. Di pergi Jepun saya sudah mulai belajar Quran. Dia sudah belajar Inggeris. Waktu Jepun saya belajar dah Inggeris. Daripada kedua-dua orang cikgu, teacher saya, kebetulan kedua-dua daripada Perak belakang. Kalau saya nama Cik Mak, saya tu nama Pak Mak. Dah hidup mati terus sekarang. Tu sampai ke India, sampai ke Pakistan dan sampai ke Azhar Syarif. Alhamdulillah, berbekalkan ilmu yang ada, serta sokongan daripada pihak anggota Esko semua, dan juga dapat pegawai-pegawai kerajaan. Alhamdulillah, saya boleh gerak. Dan saya berasa seorang, aku ni ibarat buka restoran. Aku ni ibarat buka restoran, jual minuman, kuih-kuih semua orang wari. Kolehnya, pak tikai, orang wari belakang tu lah jual. Aku hanya ambil komisi. Makan mana makan kedai Aziz. Minum mana minum kedai restoran Aziz. Bagainya bagai hak timur wari, hak jenah wari, hak lemek wari. Aku dapat komisi. Saya ni menumpai esko-esko saya, menumpai pegawai kerajaan. Saya dapat escape. Saya dapat komisi kerajaan yang Aziz. Kerjanya orang lain. Alhamdulillah. Ini satu nikmat Allah beri pada saya. Mendapat sokongan daripada esko. Oleh yang demikian, sokongan daripada pegawai kerajaan. Oleh yang demikian, kalau saya tak ada sekalipun, orang yang saya tinggal esko saya ni betul-betul telah mempunyai pengalaman yang cukup untuk mentadbir lagi. Tak usah risau, tak usah ragu, walaupun akan ada, ataupun telah ada artikel-artikel yang dibuat oleh pihak-pihak yang tak menentu, yang tak menyokong Islam. Satu. Yang kedua, kerajaan hak kita lawan, hak pahlawan ni, kerajaan Kelantan, kerajaan hak tak erti bahasa tak. Islam tak tahu, demokrasi tak tahu. Radio tak beri sepatah kepada kita. Radio Malaysia, saya ni ketua kerajaan, ngesah bakar Melayu, bakar Gajah Jembar. Tidak Cina sikit abu. Tidak Baglas sikit abu. Bakar Melayu. Islam, saya jaga Islam, orang Melayu. Tapi parti lawan kita ni, lawan kita sampai ke peringkat sepatah tak boleh kecil dalam radio. Sepatah tak boleh kecil dalam TV. Soal apa tak boleh. Saya pernah cerita waktu 1 tahun dulu, saya pergi ke Lebanon. Saya dibawa oleh Hizbullah Lebanon. Ketika itu dia menguasai suasana Lebanon. Dia bawa saya pergi rapat ke sempadan Israel. Kebetulan tentunya ada awan lindung bukit. Tak dapat bukit kerana ada awan. Dia kata kalau awan tak ada, mungkin tak berdiri hari ini. Kan itu bukit dia berkuasai Israel. Alhamdulillah. Dia pergi tu bawa peluru dalam supit plastik.
Plu N16 bawa sopi lepas tu kita bawa ke ada syash plu kau buat apa bawa plu Israel dia ada. Saya tanya dia, lepas tu dia bawa saya bercakap dalam TV radio. Tanya dia, dah mana mu dapat TV? Dia kata, nak dapat TV bayar 40,000 pound Lebanon. Lesen radio dapat 30,000. Kata aku balik aku nak buat kata aku nak minta lesen. Balik buat surat, minta lesen radio, TV, gemulah Tok Mak. Ketika tu pegak teri penuh. Tok Mak apa itu? Mak. Mati dah dia, belum nak kubur dia. Teri mati juga. Patah tak jawab. Menteri kita ni terima surat daripada Menteri Besar Kelantan. Nak minta lesen. Usah ke beri lesen, surat tak jawab. Perangai huduh orang Melayu. Bila mula Islam tak ada hati, jadi syaitan. Padahal tu yang kata waqala ladzina kafaru la tasma'u li hadzal Quran. Orang kafir kata la tasma'u li hadzal Quran. Mu jangan dengar Quran ini. Wal ghawfi bukan sekadar jangan dengar, buat kena. Wal ghaw, wa bising wa qaca wa la'allakum taghlibun supaya kamu menang buat bising. Bukan kerana menang ada hujah ada bising. Perangai hak kafir ditiru oleh orang Melayu. Orang Melayu tiru Arab. Arab dulu tirunya, tiru dia orang Melayu. Orang Melayu ni pok teruk ya. Ini paling semua kesulitan ya saya sendiri sebagai peribadi menghadapi dahlah kita tak ada contoh depan nak tiru sebagai kerajaan Islam. Musuh kita pula jenis perangai Islam pun tak tahu, demokrasi pun tak tahu. Teruknya kepada hawa nafsu. Alaikum ya bani Adam Allah